Selepas pemisahan, ada satu benda yang dua negara ini tidak boleh terus lakukan berasingan dengan serta-merta. Terbang. Pada 1966, Malaysia dan Singapura menubuhkan Malaysia Singapore Airlines bersama, MSA. Satu syarikat penerbangan, dua negara. Dan liverinya, ini yang paling menarik, adalah salah satu rekaan paling indah dalam sejarah penerbangan Asia. Badan kapal berwarna biru gelap seperti malam. Ekornya dihiasi motif songket, keemasan, merah, corak tenunan tradisional Melayu, yang biasanya dipakai dalam pakaian raja dan pengantin. Ia adalah simbol dua negara yang masih terikat, walaupun sudah berpisah. Tapi seperti Malaysia dan Singapura sendiri, MSA tidak bertahan lama. Pada 1972, 7 tahun selepas pemisahan, MSA berpisah menjadi dua. Malaysian Airlines System, MAS, dengan logo wow bulan yang ikonik itu. Dan Singapore Airlines, SIA, dengan burung kuning yang kini dikenali di seluruh dunia. Dua syarikat penerbangan yang hebat. Dua kejayaan yang patut dibanggakan. Tapi orang yang tahu sejarah MSA, mereka tahu ada sesuatu yang hilang apabila livery songket itu digantikan. Ada keindahan yang tidak dapat diulang apabila dua negara masih memilih untuk terbang bersama. MSA bukan sahaja tentang penerbangan. Ia adalah cerita tentang bagaimana dua negara yang baru berpisah masih cuba hidup bersama dalam perkara-perkara praktikal.